bukan sahaja budak-budak. So kanak-kanak berumur 30, kanak-kanak berumur 40 pun ramai yang Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak bedah ataupun saya bukan nak review, kita nak cuba fahamkan event Monster Galaxy Card hujung minggu ni, Monster Galaxy Card Tournament hujung minggu ni. So semalam saya ada buat infografik sebab Monster pada mulanya dia just keluar satu poster je, and explanation ni semua dalam description sajalah. So saya rasa bit susah untuk orang faham benda tu. So saya buat infografik dan saya post dekat social platform saya semua semalam. Tapi turns out orang pun tak faham lagi. So jadi hari ni saya nak review, nak fahamkan. So sebab saya dapat banyak mesej daripada adik-adik yang cuba nak pergi, and saya rasa diorang, adik-adik tu cuba nak convince parents dia lah untuk pergi event tu. So jadi untuk adik-adik yang tengok, bolehlah forward video ni kat mak ayah supaya mak ayah lebih faham event ni pasal apa, macam mana nak join, everything, apa yang boleh dapat, segala-galanya lah. So untuk lebih mudah, kita akan go through poster Monster Galaxy Card yang official, dan juga kita akan buka juga infografik yang saya dah buat untuk senang lebih faham lah. Okay. So kita tengok poster Monster yang official ni. So kalau tengok dekat atas, dekat tengah tu ada logo besar. Itu adalah logo Monster Galaxy Card Tournament. So tournament ni official under Monster. So Monster yang buat, sebab kadang-kadang ada tournament yang under kita panggil apa, partner ataupun partner dengan Monster yang buat tournament weekly. Tapi ni yang official tournament daripada Monster sendirilah. So dekat situ dah besar-besar tulis dekat Pavilion Bukit Jalil. So nama tournament ni adalah Monster Galaxy Card Tournament Bukit Jalil. So sebelah kiri dia, okay, ada gambar Lucky Draw Slab MGC. So apa benda ni? So kebiasaannya bila ada event Monster official daripada Monster, tournament especially, akan ada lucky draw. So lucky draw ni macam yang terakhir saya join event LRT. So ada lucky draw untuk player-player lah. So ada selingan-selingan sementara tunggu next game apa semua, akan ada cabut untuk lucky draw. So lucky draw ni, kalau ikut gambar daripada poster ni, apa yang kemungkinan boleh dapat, akan kemungkinan dapat AR, pack AR ataupun pack SR. Okay, AR dan SR ni apa? So dalam Monster Galaxy Card kita ada banyak pack, ada banyak card, tapi card yang rare adalah card AR, jadi tulis AR, alternate rare, ataupun SR. Okay, so tu dua card yang boleh kata ada value dan mahal sikit lah dalam Monster Galaxy Card punya card collection ni lah. Okay, so and then yang gambar sebelah dia tu lagi adalah card slab. Okay, so dia tulis Lucky Draw Slab MGC. So ada kemungkinan juga boleh dapat Lucky Draw Slab MGC. So slab ni apa? Slab ni basically card tu yang telah degraded. Okay, so dia dah dilekatkan. So card tu dah basically sebenarnya dah tak boleh nak guna lah dalam deck. So tapi boleh buat untuk apa nama ni, display, untuk buat perhiasan kan, untuk buat kenangan. Okay, so kenapa slab ni mahal ataupun value ada? Sebab card yang kita ada tu, card tu akan dihantar ke tempat-tempat yang akan dibuat grading. Okay, so macam mana dia buat grading, dia akan tengok keperfectan card itu. Maksudnya card tu gambar dia macam mana, center tak center, ada kotor ke tak, apa semua. So dekat dalam dunia TCG, dalam dunia trading card game, ada macam-macam graded company lah. So ada PSA, ada PCG, ada macam-macam lagi. Tapi yang last dalam event RRT tu, Monster hantar ke PCG untuk grading kad-kad dia. Tapi untuk yang kali ni dapat kad apa tak tahu. Okay, alright. So tapi benda ni semua lucky draw, and juga sometimes diorang ada apa nama ni, soalan-soalan. So siapa dapat jawab soalan, contoh dia bagi apa kegemaran makanan Mekamato kan, kegemaran makanan Mekabot contohnya kan. So siapa dapat jawab dapat hadiah, kemungkinan dapat slab tu juga. Okay, so knowledge mengenai dunia Monster Galaxy Card ni sangat-sangat value lah during Q&A ni lah. So siapa dapat, rezeki. Okay, so tu bahagian kiri poster. Bahagian atas kanan poster tu dia cakap 8 pemain terbaik setiap minggu akan bertanding di peringkat akhir. Okay, so yang ni nanti kita akan cerita lagi lepas ni untuk lebih faham. Okay, so kita go ke bawah sikit daripada poster tu, lokasi. Okay, so lokasi macam saya dah mention tadi, dekat Pavilion Bukit Jalil, dekat Center Court, level 2 Pavilion Bukit Jalil. Okay, so kalau kita tengok bawah sikit, pendaftaran bermula 10 pagi. So
kena datang awal sebab pendaftaran adalah walk-in. Okay, so jadi saya pun tak tahu sebenarnya pintu mana yang buka sebab last time saya pergi Monster Fiesta tahun lepas tu pun saya terlambat. Saya tak ada terlambat sangat, maksudnya saya cuba datang pukul 10 dan saya parking dekat bawah-bawah, and then bila kita bukan pukul 10 tepat kita dapat masuk lah, 10 lebih-lebih sikit baru guard buka escalator, buka pintu tu semua, sampai tu queue dah panjang. Okay, so sebenarnya ada cara lain. Tak silap saya nampak pintu yang dekat drop area tu, macam tempat ambil orang turun Grab, orang naik Grab, tempat drop off tu lah. Tempat drop off tu macam buka lebih awal kat situ. So saya tak tahu yang tu, kena carilah pintu-pintu ataupun ada pintu-pintu rahsia yang untuk masuk lebih awal. Okay, sebabnya apa? Sebab pendaftaran buka pukul 10 dan pendaftaran untuk join Monster Galaxy Cup Tournament ni terhad. Dia terbuka untuk 32 penyertaan sahaja. So siapa cepat dia dapat. Okay, so jadi benda ni mak-mak ayah kalau yang baru nak join, kena pergi awal lah. Saya suggest pergi awal, pergi cepat supaya dapat tempat benda ni. Okay, kalau pukul 10.30, pukul 11 sedang datang, saya rasa minta maaf lah, memang tak dapat lah slot untuk tournament. Sebab kena ingat, yang join tournament ni bukan sahaja budak-budak. So kanak-kanak berumur 30, kanak-kanak berumur 40 pun ramai yang join tournament ni. So saya silap kalau nampak saya tengah berlari tu jangan tegur. Sebab kalau saya ada pun saya nak slot, nak dapatkan slot lah untuk tournament tu. Okay, so jadi memang akan bekerja lah. So kalau you guys dah biasa pergi kedai-kedai viral ke apa, ada drop baju ke barang-barang rare ke apa kan, so dia suasana tu lebih kurang macam tu lah, orang bekerja-kerja untuk queue apa semualah. Okay, so nak bagi expectation, nak bagi gambaran kepada parent-parents yang baru nak pergi lah. Okay, so tarikh dekat situ dia ada tulis 7, 8, 14, 15, 28, 29. Okay, so dia adalah event hujung minggu, 2 minggu berturut-turut dan 1 minggu tak berturut. Okay, so 7 dan 8 tu hujung minggu ni, dan 14, 15 tu minggu depan. Okay, tapi minggu depan lagi satu lagi tu kita raya, so diorang tak ada event. So and then minggu satu lagi selepas raya, second week of raya tu, 28, 29 tu akan ada event lagi sekali, and then 29 tu akan ada final lah. Okay, kita tengok ke bawah sikit, dia ada tulis best of 3 Swiss format 5 round. Apa benda ni? Okay, so first of all kita tengok best of 3 tu. Best of 3 ni maksudnya adalah max satu game tu dia akan pergi kepada 3 perlawanan. So bila pergi kepada 3 perlawanan, siapa yang dapat 2 markah dia akan menang lah. So sebagai contoh, kalau player A ni menang game pertama, menang game kedua, dia dah dapat 2 markah, dia dah menang 2 kali, so dia menang lah game tu. Okay, tapi kalau katakan player A menang sekali, lepas tu player B menang sekali kan, lepas tu masuklah perlawanan ketiga, player A menang, so 2 kali, so player A lah menang. Okay, so masuk best of 3 ni dia boleh max go kepada 3 perlawanan. Kalau kadang-kadang ada format best of 5, so dia boleh go max kepada 5 perlawanan. Kalau best of 5 kena menang 3, tapi ni best of 3 kena menang 2 saja. Okay, so and then dia adalah Swiss format. Okay, so format perlawanan ni ada banyak. So macam kita biasa dengar single elimination. Single elimination ni kalau dulu kita selalu sebut adalah kalah mati lah. So main sekali, kalah, throw out kan. Ataupun ada format lain yang kita panggil double elimination. Double elimination ni maksudnya kena kalah 2 kali baru kita terkeluar daripada tournament ni lah. Okay, ataupun ada yang kita panggil Robin, tak silap, Robin round. So Robin ni dia maksudnya Robin ni kita akan lawan dengan semua orang. Okay, so kalau contoh macam ni kita ada 32 penyertaan, kalau buat Robin round ni kita kena lawan semua orang lah, so akan makan masa yang sangat panjang lah. Okay, and then kalau macam contoh Champion League ke kan, bola ke apa kan, kita ada group stage kan. So dalam group stage diorang akan lawan group stage, group A lawan group A, group B lawan group B, group C lawan group C, lepas tu pemenang-pemenang akan jumpa pemenang kat atas sana. Tu group stage lah. Tetapi Swiss round ni kita akan lawan total player kat dalam tu tapi sebanyak 5 kali lah. So tapi dalam tu dia akan buat macam first round, siapa yang menang akan next round akan jumpa dengan yang menang, yang kalah akan jumpa yang kalah. Tapi kita akan ada peluang sebanyak 5 kali untuk lawan lah. So main 5 kali. So setiap main ni ni best of 3, best of 3, best of 3, best of 3, best of 3. Okay, so kalau nak kata puas, memang puas lah main. Okay, so kalau terkalah yang pertama pun masih boleh comeback yang lagi 4 lah. So macam tu. So kebiasaannya kena menang 4 ke 5 baru boleh dapat top 8 lah. Okay, so kalau menang 2 je, menang 3 tu tak ada apa-apa lah. So main-main happy-happy je lah. Okay,
Alright, so tu maksud dia. Okay, so kalau kita buka infografik yang saya dah buat tu, okay, so dia tulis kat atas tu, kali ini kita bawakan Liga Khas MGC sepanjang bulan Mac. Monster akan mengadakan 5 tournament mingguan dan 8 pemain terbaik setiap minggu akan layak ke final pada 29 Mac 2026. Okay, so macam yang kita cakap tadi, 7 hari bulan, 8 hari bulan, so top 8 akan melawan dekat final. So 14, 15 siapa top 8 akan lawan dekat final. Cuma yang ni saya tak pasti 7 hari bulan tu akan ambil top 8, 8 hari bulan ambil top 8. So saya tak pasti ke 2-2 hari tu ambil top 8 ke, maksudnya 4-4 ke, saya tak pasti. So nanti hujung minggu ni kita akan tengok lah macam mana, tapi lebih kurang macam tu. So tapi andai kata tak dapat pergi hujung minggu ni, masih ada peluang lagi untuk pergi 14, 15 dan juga 28 hari bulan tu. So boleh plan lah nak pergi yang bila dan yang tarikh yang mana satu. So seterusnya dekat kotak bahagian sebelah kiri tu adalah tarikh dan format mingguan. Okay, so macam kita cakap tadi, ada 7, 8, 14, 15, 28 dan final 29. Tapi setiap minggu tu, setiap tarikh tu dia ada format dia. Okay, so sebagai contoh, tarikh 7 hari bulan kita ada format Champion Rise dan Starter Deck Papazola sahaja. So untuk tournament tu kita boleh gabungkan kad dalam Starter Deck Papazola dan Champion Rise sahaja. Kita tak boleh campur benda lain. Tak boleh campur pack coki-coki ke, campur pack Cyclone Fury ke, tak boleh. Okay, so macam mana kita nak tahu kad kita tu daripada starter deck mana? So biasa dekat dalam kad tu kita tengok dekat bahagian kiri kad. Kiri kad tu dia akan tulis, dia ada logo dekat situ. Cyclone Fury ke, Elemental ke, Technobreaker ke, kita tengok daripada situ. So andai kata korang tak ada the whole collection lagi masa Galaxy Card, so pergilah apa yang korang ada full. Sebagai contoh, Champion Rise sebab tak jual lagi banyak tempat, dengan Starter Deck Papazola saya tak ada lagi kan. So saya pergilah yang tarikh yang saya ada. Contoh saya ada Blazing Frost dengan Starter Deck Battle Crash, so saya pergilah lawan 14 hari bulan tu. So and then bergantung pada availability lah untuk pergi juga. So tapi kena make sure bila pergi date tu kita available kad-kad tu lah. Okay, and then sebelah kanan tu macam saya cakap, finale 29 Mac, yang itu adalah open deck. So maksud open deck ni adalah kita boleh campur, kita boleh rojakkan je semua kad-kad yang kita ada. Okay, tapi Monster Galaxy kat Malaysia sajalah, jangan campur dengan yang kat Indonesia, tak boleh. Okay, so syarat-syarat tournament terbuka kepada semua pemain. Format best of 3, tadi saya dah terangkan best of 3 apa. Sistem Swiss, so 5 pusingan. Okay, masa 30 minit. So maksudnya tadi kita lawan 5 kan, 5 kita main Swiss 5 pusingan. So ni best of 3, best of 3, best of 3, best of 3, best of 3. So setiap ni 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit, 30 minit total. Okay, so jadi total semua lebih kurang 2 jam lah, lebih kurang 2 jam ke 3 jam lah, lebih kurang macam tu. So kalau parents bawa anak pukul 10 pagi, so lebih kurang habis dalam pukul 2, pukul 3 PM macam tu lah, estimate macam tu kalau tak ada delay apa-apa. Okay, so pemain hanya boleh menggunakan kad yang ditetapkan mengikut minggu. Okay, seperti yang saya dah cakap tadi, jika didapati menggunakan kad selain yang ditetapkan, pemain akan automatic kalah. Okay, so sayanglah datang berebut nak lawan tournament sekali dah kalah terus kan. Okay, and then dia kata ni 8 pemain terbaik setiap minggu akan layak ke final. Jika pemain yang sama menang pada minggu lain, slot final akan diberikan kepada peserta seterusnya. Okay, so maksudnya kalau minggu tu katakan tak dapat top 8 pun, mungkin kita orang nombor 9, nombor 10, mana tahu rezeki kita boleh dapat masuk lah, move forward lah. Okay, so yuran penyertaan adalah resit pembelian minimum RM15 produk Monster di event Pavilion Bukit Jalil. Okay, kat sini yang akan apa nama ni, sebab sebenarnya benda ni adalah aktiviti keluarga sebenarnya yang kena buat. Okay, sebab kita tak tahu hujung minggu ni macam mana Monster akan set up dia punya booth apa semua. So tapi berdasarkan pengalaman saya waktu Monster Fiesta hari tu, queue untuk masuk pilih barang untuk beli adalah lain, queue untuk bayar adalah queue lain. So ada 2 queue kita kena queue. Okay, so tapi kena ingat tournament 32 orang je. So jadi macam mana nak dapat? So masa ni lah kita kena bekerjasama. So ini adalah aktiviti keluarga. Bapak beratur ambil barang, bini beratur nak bayar. Itu apa yang keluarga saya buat lah hari tu. So jadi saya pergi ambil barang, and then saya terlepas ke wife saya yang bayarkan. So and then kita boleh terus masuk tournament. So sebab macam saya cakap tadi, limited seat untuk tournament tu. Okay, so jadi time ni lah nak spend masa dengan family, buat aktiviti macam ni kan. Bila masa lagi kan, pagi-pagi datang berlari, lepas tu beratur lagi kan. So that's why saya cakap pergi Monster event ni sangat-sangat fun lah. Okay,
Alright, so hadiah tournament mingguan dan hadiah tournament finale adalah hadiah yang berbeza. So boleh tengok lah. So cumanya yang player-player yang sangat nantikan adalah hadiah kad Fiesta tu lah. Okay, so kad Fiesta ni adalah kad yang akan dikeluarkan sepanjang season tu lah. So maksudnya sebelum kita dah ada Fiesta season 24-25, so yang tu dah habis. So sekarang nak start season baru 26. So ni first time kad Fiesta baru yang akan dikeluarkan lah. So kebanyakan player, collector semua datang for this card lah. Okay, so jadi saya harap jelas penjelasan saya. Boleh planning betul-betul untuk pergi bila. Kepada adik-adik yang tengok video ni, bolehlah forward ke mak ayah, senang. So sama-sama meriahkan program Monster Galaxy Card Tournament hujung minggu ni. Okay, so parents yang rasa anak terlalu attached dengan gadget, terlalu attached dengan TV, bawa anak ke event-event macam ni, biar dia main benda-benda macam ni kan. Sebab benda-benda macam ni offline kan, kita dapat interaction kan. Sebab banyak, saya sendiri pun personally join Monster Galaxy Card punya universe ni ataupun card game ni adalah sebabkan nak spend masa dengan anak. Okay, so nak detach anak daripada game Nintendo ke apa semua, nak apa nama ni, and also boleh spend masa dengan diorang lah. Okay, so Alhamdulillah so far community Monster Galaxy Card sangat-sangat baik. Okay, sangat-sangat okay. Tak adalah merokok time event, time tengah lawan kad main merokok ke apa ke, tak ada. Alhamdulillah, mencarut pun tak ada kan. Sangat community sangat-sangat positif lah. Saya tak pernah pergi event ni tak buat kawan lah, tak buat kawan baru. So tegur je siapa-siapa dekat situ, InsyaAllah diorang akan tanya, diorang akan berbual. Kalau tak pernah tahu pun cara nak main, pergi je and then tanya macam mana nak main benda ni. Sejarah diorang akan ajar lah untuk ni. Okay, so itu saja. So jangan ramai lah meramaikan event Monster Galaxy Card Pavilion Bukit Jalil Tournament hujung minggu ni. Bye.